Saya reduce speed bagi dia mudahkan dia naik dan ambillah kami semua kan. Jadi masa tu agak terkejut lah dan saya buat decision. Saya cakap memang tak boleh sebab lepas daripada kejaran tu ada yang persoalkan kenapa tak speed up, kenapa tak lari ke apa semua. Sebab this is my decision. Saya dah 20 tahun sebagai kapten. Saya cakap ini keputusan saya lah demi nyawa orang, keselamatan semua orang. Daripada ada yang mati kan, sebab saya nak semua balik dengan selamat. Jadi masa tu lah yang agak berdebar lah bagi saya, yang mencabar, yang first intercept. Yang kali kedua, bila kena intercept kami dah ready. Kalau saya meneteskan air mata ni sebenarnya bukan sebab saya sedih ataupun saya sakit apa yang berlaku ni. Sebab benda tu saya reda je. Tetapi apa yang saya sedih, saya terfikir masa tu waktu kami dipindahkan dalam satu bilik yang kecil. Di dalam tu ada 20 atau 25 orang partisipan yang kami tak boleh duduk pun. Di situ saya ada nampak tulisan yang mereka orang Palestin yang duduk dalam tu, yang menandakan berapa lama mereka duduk tu. Jadi ada yang tulis tu dia 5 hari. Jadi sepanjang ini dia punya duduk yang mereka menulis berapa lama dia duduk dalam penjara tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam pembebasan Palestin dan Shabbat Shalom. Okey, baik, kita raikan dan juga kita jemput kepada semua penonton dan juga pendengar kita di podcast di Spotify dan juga di YouTube Lahman Diskusi untuk bersama-sama menonton podcast Sumut on Camera pada hari ini yang kita tampilkan dua orang individu yang sebelum ni kita dah bersama dengan ramai delegasi Sumut Flotilla 2.0, tapi kali ni kita bawa pula orang yang berbeza. Di mana kali ni kita bawa satunya adalah seorang kapten dan seorang lagi adalah orang yang mahir membaiki kapal. Dan siapakah orangnya? InsyaAllah kita akan tampilkan sekejap lagi. Dan apa-apa pun, jemput, follow dan juga subscribe kita punya Spotify dan juga YouTube Laman Diskusi, sebab kat sini kita akan tampilkan pelbagai konten dan kita minta untuk terus support untuk kita hasilkan pelbagai konten-konten yang menarik berkenaan dengan Palestin, insyaAllah. Dan hari ini seperti yang kita dah janjikan, kita bersama dengan pertamanya Kapten Osman. Apa khabar, Kapten? Alhamdulillah, sihat. Baik, Alhamdulillah. Handsome Kapten Osman hari ini, insyaAllah. Dan kita juga bersama dengan Tuan Eddie. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sihat. Nampak masih semangat. Masih kalau kita buka lagi peluang Sumut 3.0, kita akan berlayar lagi. InsyaAllah. InsyaAllah, nampak semangat. Alright, jadi untuk memulakanlah perbincangan kita awal-awal ni untuk Kapten Osman dan juga Tuan Eddie. Jadi mungkin permulaannya, kita mulakan sedikit lah. Orang kata ta'aruf. Tak kenal maka tak cinta. Mungkin audiens kita pun nak tahu siapakah Kapten Osman ni, siapa Tuan Eddie ni, kan? Jadi kita mulakan dengan Kapten Osman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kapten Osman bin Zulkifli. Saya berasal dari Perak dan berhijrah ke Putrajaya lah sebab kedua-dua orang tua saya bersama dengan government staff kerja di Putrajaya. Jadi 2004 dah kira pindah ke Putrajaya lah. Lebih daripada 20 tahun. Saya belajar dulu di Akademi Laut Malaysia, Alam, dan terus berlayar selepas graduate lah daripada Alam. Jadi pengalaman saya lebih daripada 20 tahun lah untuk di laut ini. Sebab saya belum settle down. Jadi kalau habis ini pun saya akan terus berlayar lagi lah. Tak ada, banyak kawan-kawan saya yang dah settle down kerja di darat. Tapi bagi saya, jiwa saya masih di laut. Jiwa masih di laut, Ini boleh kita panggilkan, maksudnya kita boleh bercakap macam Jack Sparrow lah. Tak boleh duduk di darat sebab kalau duduk di darat macam mabuk. Betul. Memang kena duduk di laut. Kan? Sebab betul, orang yang memang selalu duduk di laut ni, dia tak boleh kalau duduk di darat. Kalau duduk di darat dia rasa bergoyang. Dia rasa bukan dunia dia dah. Tapi ini kita respect pada Kapten Osman. InsyaAllah. Baik, terima kasih Kapten Osman. Kita teruskan dengan Tuan Eddie, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edino Bima Amin. Saya berasal daripada Rembau Negeri Sembilan. Rembau Negeri Sembilan. Jadi lepas tu saya menetap sekarang di Temerloh Pahang. Temerloh Pahang? Selepas saya habis belajar, saya meneruskan pengajian di Akademi Laut Malaysia. Dan terus berlayar dengan MIC. Saya telah berlayar hampir 27 tahun. 27 tahun. Selepas saya achieve 7C around the world, saya slow down dan terus bekerja di darat lah sebagai electrical superintendent dalam marine selama 7 tahun dan saya ingin achieve something dan saya buat freelance sebab dia tak fokus on satu kapal saja. Saya boleh join any kapal lah, termasuk dengan kapal-kapal layar.
apa yang kita buat tu, apa yang kita suka. Jadi di masa pengalaman masa di kapal tu selama 27 tahun tu saya dah achieve senior position sebagai electrical engineer, senior electrical engineer, dan untuk kapal-kapal DP 1, 2 dan 3 termasuk kapal DP 3 lah yang Ensco 6 yang saya naik. Untuk drilling ship kami hantar kapal tu ke Nigeria. Jadi saya dah achieve lah semua yang saya dapat lah untuk position di laut ni, untuk kejayaan saya di laut. Jadi saya cari benda yang baru lah untuk meneruskan kehidupan. Menarik. Baik, menarik apa yang Tuan Hadi sampaikan. 27 tahun. Maksud selepas belajar di alam, sambung 27 tahun perkhidmatan di laut. Kalau Kapten Osman tadi 20 tahun. Maksud yang lebih senior Tuan Hadi lah. Pernah berjumpa ke dekat alam? Tak pernah berjumpa lah. Untuk delegasi Sumut kali ni 2.0, di mana ramai dalam kalangan kapten, engineer kapal kita, kru kita dan sebagainya datang daripada alam. Menunjukkan bahawa kualiti Akademi Laut Malaysia ni sangat-sangat memberikan impak kepada sebenarnya kita punya seafarer kita, pelaut-pelaut kita yang sebenarnya ramai di Malaysia ni. Ada berapa lebih kurang Kapten Osman pelaut kita dekat Malaysia ni? Ada data? Saya rasa dalam 20,000 lah yang last saya tengok di komuniti perkapalan Malaysia. Komuniti perkapalan Malaysia 20,000. Menunjukkan bahawa kita memang ada seafarer yang memang aktif, ataupun kita sebut pelaut lah, yang mana memang bekerja dalam dengan kapal-kapal komersial, kapal dagang dan sebagainya, dan juga bekerja untuk sebagai engineer kapal kan, sama ada di lautan ataupun dah mungkin berpindah di darat. Sebab saya ada juga pakcik yang graduate daripada alam tapi sekarang dah kerja dekat Kemaman, dekat Port Kemaman. Masuk kerja di darat lah, dia start settle down lah. Sebelum ni dia belayar semua, bila dia dah kahwin dia settle down dekat darat pula lah. Alhamdulillah. Okay, jadi kita dah dengar serba sedikit latar belakang Kapten Osman, Tuan Eddie, yang mana kedua-duanya ada latar belakang yang sangat panjang dan sangat lama dalam bidang maritim ni. Tapi kita nak pergi soalan pertama lah kepada Kapten Osman. Kita nak tanya kepada Kapten Osman. Kita tahu dalam pengalaman 20 tahun tu, Kapten Osman ditanggungjawabkan sebagai seorang kapten kapal lah. Dan kita dimaklumkan bahawa Kapten Osman ni adalah sebagai first class captain. Kan? First class captain. Jadi kita nak tanya, apa first class captain ni? Dia ada hierarki ke sebenarnya dalam sistem ataupun hierarki organisasi perkapalan ni, ke macam mana sebenarnya? Okay, dalam sistem perkapalan, dia banyak trading area. Jadi yang saya graduate daripada alam selepas 3 tahun diploma, kami kena interview dengan Jabatan Laut untuk dapatkan lesen. Jadi saya punya lesen ni maksud dia kelas 1, dia ada kelas 2, kelas 3. Jadi kelas 1 ni maksudnya dia boleh pergi the whole wide world. Satu dunia boleh, saya boleh bawa kapal untuk pergi satu dunia. Dan dia unlimited, maksudnya antara lain 3,000 gross tonnage. Gross tonnage ni macam sukatan untuk kapal, dia bukan panjang. Tapi kapal yang besar saya boleh bawa. Apa-apa jenis kapal. Itu maksudnya unlimited. Unlimited. Kapal tanker, sebab saya pernah belayar kapal yang dalam 300 meter panjang, kapal gas tanker. Mula-mula saya belayar dengan MIC, Petronas. Lepas tu 2008 baru saya join offshore. Bila join offshore pula, macam-macam jenis kapal lagi. Ada kapal yang bawa diver untuk diving operation. Ada workboats. Workboats ni kita bawa passenger dalam 200 pax untuk buat maintenance pada platform. Dan sekarang saya naik kapal PSV, dia more into supply vessel lah. Ada kapal drilling, jadi semua jenis kapal saya boleh naik. Jadi walaupun saya punya kelas 1 tu maksudnya dia dah maksimum lah. Saya dah tak boleh naik pangkat dah, memang lesen saya pun dah mati kat situ. Tak boleh naik. Jadi saya cuba explore different type of kapal lah. Dan Alhamdulillah yang ini bila saya pergi JSF 2.0 ni, bila saya pergi Itali, kecilnya kapal ni kan. Tapi tak apa, saya cuba. Sebab bila kita pergi sana, niat kita nak sampai ke Raza. Jadi saya ketepikan ego saya, sebab sepanjang saya start command sebagai kapten pada 2010. Lepas tu saya deliver kapal daripada UK. Jadi bila saya tengok kapal ni, dia agak lain lah kan. Kena naik, first saya naik Eros first tu. Dengan dan Thames kan. Tapi biasanya kalau saya command kapal, saya banyak kru, general worker. Diorang yang akan buat kerja, maksudnya macam angkat barang-barang, buat maintenance, main tali.
untuk mooring. Tapi kali ni saya sendiri kena buat semua tu. Kena expose pada matahari sampai saya sunburn apa semua. Pengalaman yang bagus lah untuk saya. Jadi saya turunkan, downgradekan saya punya lifestyle ataupun working environment saya lah untuk pergi sampai ke Gaza dengan bilik yang kecil, yang tak berapa bersih masa tu saya sampai di Itali. Tapi Alhamdulillah lah, saya rasa bersyukur lah. Selama ni saya kerja, saya ada bilik saya sendiri, ada office saya sendiri yang besar kan. Tapi bila saya pergi situ, macam ni rupanya kapal layar kan. Tapi Alhamdulillah lah, dapat teruskan juga perjalanan ni lah. Alhamdulillah. Saya boleh bayangkan macam mana apa yang dicerita oleh Kapten Osman tadi. Membayangkan maksudnya kita dah biasa bawa kapal besar. Kapal yang masuk kapal tangki yang besar, lebih besar kan. Tiba-tiba sampai dekat pelabuhan tengok kapal kecil. Kapal persiaran, kapal biasa, kapal layar kan. Jadi dia bukanlah kita tak boleh, tapi dia mencabarlah sebab pengalaman kita lebih panjang dalam kapal-kapal yang lebih besar. Kita ada mungkin tim yang mungkin boleh bawa sama-sama kan. Menarik, saya nak korek banyak lagi dengan Kapten Osman, tapi kita pergi kepada Tuan Eddie dulu. Kita dengar cerita, kan orang cakap cerita kita tu sampai ke Malaysia. Kita dengar khabar bahawa Tuan Eddie ni baiki kapal sebanyak 19 kapal dekat pelabuhan. Sebenarnya apa cerita sampai kena baki kapal sampai 19 buah kapal ni? Dan kita nak bagi tahu juga, sebenarnya kapal-kapal kita yang kita bawa di dalam misi Global Smoke Flotilla ni bukan semua kapal yang elok, tuan-tuan dan puan. Bukan semua kapal yang elok. Sebab ada yang kata, Tuan Eddie, kapal kita ni semua kapal yang mewah, pergi melancong, makan angin, tidak. Disebabkan itu, kita nak tahu apa sebenarnya berlaku kepada 19 buah kapal kita ni. Silakan, Tuan. Okey. Saya sampai pada 4 hari bulan 4 2026 di Catania. Selepas sampai tu saya terus report kepada head technical. Head technical bila tahu saya boleh buat kerja dan dia increase saya punya position tu daripada technician kepada assistant electrical superintendent. Jadi benda tu bila dia tahu, jadi saya akan dapat lebih banyak kerja di bawah task tu, di bawah saya semua. Jadi saya ada 22 kapal masa tu yang saya kena jaga. Jadi setiap problem kapal tu saya kena solve. Dan problem kapal ni semuanya berbeza-beza. Setiap kapal yang dibeli oleh GSF itu adalah kapal second hand. Dan masalahnya memang terlalu banyak, especially di bahagian autopilot, di bahagian engine, navigation. Dan setiap kapal ni tak dipasang dengan solar dan Starlink. Jadi kami terpaksa pasang setiap kapal ni kena pasang solar dan Starlink. Jadi pendekatan saya pada itu adalah bila dalam meeting saya mengatakan bahawa Starlink ni sebenarnya tak boleh dipasang di luar. Sebab dia akan dapat ditangkap ataupun dapat dinampak oleh pihak luar dan ia amat mengganggu dalam keadaan hujan ataupun cuaca. Bila fog berlaku dengan tebal, jadi dia akan mengganggu persekitaran Starlink tu, antena dia. Jadi saya mendapatkan pendekatan. Masa tu dalam meeting saya bagi tahu kita boleh pasang di bahagian depan, di dalam. Satunya untuk safe, yang keduanya untuk covering Starlink punya antena tu supaya pihak Israel dia tak akan nampak lah benda tu. Jadi bila kita buat satu kapal dan berjaya, signal yang kita dapat tu agak kuat dan dia tak mengganggu seperti apa yang mereka bincangkan sebelum ni. Dan kita proceed semua kapal-kapal di Itali dengan pasang antena di belah dalam. Jadi saya cukup gembira masa tu bila kita punya pendapat tu diterima. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan semua, kapal yang kita dapat tu ada yang daripada tahun 1970-an. 1970-an tuan. Kapal layar yang daripada tahun 70-an. Ada yang tahun 80-an. Jadi wiring ni tu memang agak mencabar bagi saya. Jadi saya terpaksa buka semua dan pasang baru. Jadi ambil satu kapal tu satu hari lah untuk buat wiring balik semua sekali. Dalam sistem bateri, solar, bila kita pasang solar, kita nakkan bateri yang bagus. Dan bateri tu akan di-upgrade. Jadi bila kita buat bateri test, kena buat load test untuk bateri. Untuk menunjukkan bateri ni akan dapat power up semua sistem dalam keadaan waktu malam. Itulah tujuan utama. Bila kita dapat siapkan semua kapal ni dalam 19 biji ni dalam masa seminggu supaya kapal tu dapat keluar untuk buat sea trial. Dan dia akan ready lah sebelum tim Barcelona sampai. Okey. Itu semua.
Okey, tadi kita tanya kat Tuan Eddie kan berkenaan macam mana boleh baiki kapal dan macam mana keadaan kapal kita. Tapi kita nak tanya pada Tuan Eddie. Kan Tuan Eddie juga menyertai pelayaran. Masuk berada di atas lautan dengan keadaan ombak yang sangat tinggi, cuaca yang kadang agak tak berapa menentu dan sebagainya. Walaupun kita pernah dengar sebelum ni, walaupun dia dah ada pengalaman yang sangat banyak berlayar dan sebagainya, dia tetap akan ada mabuk laut. Kan? Tetap akan jadi ada seasickness dan sebagainya. Jadi kita nak tanya Tuan Eddie lah, ketika mana melakukan pelayaran, ada tak cabaran untuk membaiki kapal? Ketika mana belayar mungkin ada seasickness. Cabaran dia memang betul. Memang ada Tapi setiap individu tu, mabuk laut ni dia bergantung pada setiap individu. Ada yang boleh adopt cepat, ada yang boleh adopt lambat. Okay. Bagi saya tu, saya ambil masa juga untuk adopt rolling dengan pitching dia. Tapi bila kita fikir tanggungjawab ni yang lebih utama. Sebab saya sentiasa kena standby. Di dalam port saya dan di setiap port, 6 port yang saya kena jaga lebih kurang. Kalau satu port 3 atau 4 kapal, 6 port tu lebih kurang 24 kapal saya kena jaga. Lebih kurang lah. Jadi setiap kapal ni bila dia ada masalah, dia akan contact saya lah. Jadi saya terpaksa naik tinggi dan transfer pergi ke kapal. Jadi walaupun saya dalam keadaan duty, tapi tanggungjawab tu lebih utama. Lebih utama. Jadi saya dengar bab tanggungjawab ni dia rasa berat di kedua-dua bahu kiri dan kanan ni. Kan? Bila dia rasa macam betul kita akan mengalami cabaran-cabaran yang kita sebutkan tadi, tapi disebabkan tanggungjawab kita dan kita betul-betul faham dengan amanah kita, maka kita akan tetap buat. Jadi kita nak tanya pada Kapten Osman pula. Tadi kita dah sembang Kapten Osman ada pengalaman dalam kapal yang lebih besar. Jadi bila masuk kapal kecil ni mesti ada cabaran. Cabarannya mungkin dari sudut tadi mungkin saiz kapal yang lebih kecil, mungkin agak tidak selesa dengan keadaan bilik dan sebagainya. Macam mana Kapten Osman sebenarnya uruskan ahli-ahli kapal yang kadang-kadang berbeza? Mungkin ada pengalaman sebelum dengan kapal yang terbangsa, tapi ialah bila kapal kecil dan perjalanan kita ni adalah perjalanan yang agak mencabar, macam mana Kapten Osman menguruskan ahli kapal sebagai seorang kapten? Itulah perbezaannya dengan kapal komersial dengan kapal yang ni. Sebab ramai yang kru saya yang bila saya naik Aerospace pun ada seorang dua je. Lepas tu dia orang bukan datang daripada kapal yang betul-betul kapal. Okay. Jadi kru tu dilantik, saya tak tahu berdasarkan apa, tapi kita yang kena ajar dia. Kita yang kena coach dia, kau kena buat ni macam ni kan. Jadi itu yang saya cakap tadi. Saya kena turun padang juga. Saya yang tolong mentally sebab memang kurang orang lah. Masa saya ke Aerospace tu, kita more into journalist lah. Ada 2 Al Jazeera journalist. Lepas tu saya bawa Saif. Lepas tu organizer. Organizer pun dia macam kurang sikit. Dia tak boleh buat kerja. Then saya banyak bawa mekanik lah. Masa tu Jamal, tim Abang Edin lah. Sebab kita orang ni tactical boat. Tactical boat kita bawa yang superb lah. Yang mechanical punya team lah. 3 orang. Jamal, Chris dengan seorang lagi siapa? Segala spare part untuk semua kita punya pergerakan ni semua di kapal Aerospace. Di kapal Aerospace. Semua Aerospace. Jadi masa itu kita delay 1 hari, kita keluar. Jadi saya kapal tu yang paling sibuk lah sebab kita ada dinghy. Kapal yang ada masalah kita akan hantar technical team lah. Jadi itulah cabarannya sedikit. Maksudnya saya kena turun padang lah. Saya juga buat kerja sama-sama dengan diorang lah untuk handle kekurangan kru lah. Sebab bila kita hantar technical masa tu dah kru saya dah tinggal sikit lah. Sebab kita hantar ke kapal lain kan untuk tackle masalah. Dengan masa tu Trinidad ada masalah dengan electrician. Lepas tu kapal Epsilon, kapal yang Chin dengan Harok pun ada masalah. Kita hantar. Jadi saya lah steering, saya lah lari ke belakang main tali untuk tambat tinggi balik apa semua kan. Jadi sebab yang seorang lagi bila kita ada first mate nak rehat. Jadi time duty tu dah tinggal sikit orang lah. Sebab organizer pun sibuk, message dan diorang ada meeting selalu kan. Betul. Dr. Jihan pun satu kapal dengan saya. Tapi bila di Temis, Alhamdulillah lah, semua pun kru saya, orang yang tak ada pengalaman kru, banyak orang Tunisia, orang masa kita di part Temis tu. Jadi saya harapkan Hazwan lah, Kapten Hazwan, yang banyak bantu saya lah untuk main sail apa semua kan, mentally apa semua. Syam pun bagus juga masa di Temis lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Maksudnya masa di Temis tu ada juga tim Malaysia yang boleh bersama-sama kita boleh communicate betul. lah. Kan lebih mudah. Saya nak kupas sedikit lah apa yang Abang Eddie cakap. Macam bila saya naik ke kapal Aerospace tu, kita ada masalah enjin sebelah, terpaksa matikan sebelah sebab bila natural dia ada kick ahead. Jadi susah untuk buat manuver. Jadi itu pengalaman saya jugalah, terpaksa tutup bawa sebelah enjin aja untuk long side. Agak mencabar jugalah untuk maneuvering di port. Lepas tu dengan radar dia basic. Biasa saya kapal besar, bila saya tengok radar ni basic kan, tak boleh nak plot.
nak acquire target. Jadi kita agak-agak je kan. Dengan chat tak ada, harapkan tablet. Bila saya pergi ke Maris, apabila Kapten Sami cakap, awak kena bawa juga. Saya nak awak bawa keluar juga salah satu kapal Turki. Saya rasa banggalah dapat bawa keluar. Mula-mula kalau ikutkan saya tak join. Kalau ikutkan lah. Tapi bila saya tengok, Alhamdulillah dapat bawa satu kapal kan. Dengan orang Malaysia, 3 orang dibagi. Jadi saya bawa juga. Tapi dia lebih teruk daripada Eros First. Maksudnya kapal tu second hand. Kapal tu agak lama. Tapi cantik. Ramai yang datang puji. Thames ni cantik. Dia finishing kayu banyak kan. Besar daripada kapal lain. Cumanya kalau tengok, equipment banyak lagi yang teruk. Autopilot tak ada. Rudder angle pun tak ada. Tu bila saya bawa kapal tu yang ada steering engine sahaja. Selalu saya nak kapal banyak navigation aids. Navigation aids ni banyak alat bantuan kita lah. Ada GPS. GPS pun out. Jadi saya terpaksa harap pada Garmin tu dengan tablet sebagai guide untuk saya navigate kapal tu lah. Jadi bila saya naik tu, saya cakap, ya Allah, ini first time saya bawa kapal yang macam tak ada apa-apa, macam pakai mata hati lah untuk bergerak tu kan. Jadi saya pun banyak follow kapal-kapal lain. Sebab kali ni kita bukan tactical boat. Saya cakap tak apa, kita cuba juga keluar. Alhamdulillah engine okey, bilges okey, tak masuk air. Tapi itu pengalaman saya lah. Sebab kalau kapal komersial, dia ada standardized. Dia ada audit, vetting, inspection. Jadi kalau kita tak comply, ada equipment yang rosak, memang kita tak boleh belayar. Tapi bila saya join kapal-kapal macam ni, saya tengok, ini macam cowboy ni kan. Tapi tak apa, mission kita satu je, kita nak sampai ke Gaza. Itu. Okay. Alhamdulillah. Pengalaman yang bagus juga. Pengalaman bagus untuk Kapten Osman InsyaAllah. Pengalaman yang bagus sebenarnya. Dan saya ingat lagi kalau tahun lepas ada juga kapten-kapten yang mengadu seperti mana yang sama lah. Tapi kebanyakan mereka ni adalah waktu tu kita kebanyakan kapten daripada Europe ataupun kapten daripada Aussie pada waktu tu yang memang cakap kapal ni macam ni. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita dengar bersama dengan kapten kru kapal kita semua okey dan Alhamdulillah dan boleh proceed dengan tugas masing-masing walaupun ada sumber yang terhad, walaupun ada cabaran-cabaran yang kita sebut macam Kapten Osman sebut banyak cabaran. Mungkin orang yang ada dalam bidang perkapalan, bidang maritim, dia akan nampak macam banyak masalah ni kalau aku pergi ni satu-satu nak kena buat daripada ABC ni, zero ni. Tapi kita nampak bahawa semua kapten, kru kapal dan juga engineer kapal kita sangat-sangat kompeten dalam tugas mereka dan mereka sebenarnya sangat pakar. Dan ini yang kita bangga sebenarnya sebab Malaysia boleh menawarkan kepakaran sebegini kepada misi-misi yang besar macam ni. Jadi kita nak tanya sekali lagi kepada Kapten Osman sebelum kepada Tuan Eddie, kita tanya ada tak momen tiba-tiba sebelum dalam pelayaran lah secara umum, ada tak momen yang Kapten Osman rasa momen ni menyebabkan aku nak tarik diri daripada pelayaran ni? Okay, first yang masa saya belayar tu, ini ramai yang tahulah, grup-grup saya pun. Yang first saya belayar tu, sebenarnya saya dapat offer dalam bulan Januari, direct lah mungkin dengan GSF, daripada Europe lah. Holly, Pipa, 3 kali interview last Kapten Sami. Dia sebenarnya suruh saya pergi direct ke Barca. Masa tu saya belum tahu lagi semua Nusantara ni apa semua kan. Jadi saya tiba-tiba dapat call pula kena naik kapal bulan 2 ke Brunei. Jadi sebenarnya diorang suruh saya pergi port, prepare kapal, repair apa semualah di Barca. Jadi saya dah hampir agree, tapi masa tu family saya lah. Untuk ayah saya, dia Alhamdulillah okey. Cuma mak lah, bila saya cakap je dia terus menangis. Dia tak izinkan saya. Jadi tak apa, saya naik 2 bulan dulu. Lepas tu Semut Nusantara dah handle saya untuk pergi ke Itali pula, dah tukar. Jadi saya agak delay lah masa tu. Jadi saya ada 1 hari je, 13 saya turun kapal. Terus saya jumpa umi saya cakap saya nak pergi. Dia tak izinkan juga masa tu. Tapi saya ada 1 hari je sebab 15 flight saya. Jadi 14 tu saya jumpa. 14 April saya jumpa. Saya pujuk adik-adik saya, alung saya pun semua pujuk umi. Lepas tu Alhamdulillah lah, hari yang terakhir tu dia luluskan, dia hantar saya pergi airport apa semua. Jadi itulah yang buat saya sedih. Akhirnya dia bagi sebab ayah saya kenal saya. Dia cakap macam mana pun, dia kata Abah faham kamu, dia cakap. Kalau kita orang halang pun kamu tetap nak pergi kan. Jadi dia tak setuju sebenarnya, tapi saya cakap saya nak restu mak ayah saya. Jadi bila saya kena intercept yang first tu, mak saya memang menangis lah sebab kita tak ready. Yang first intercept, Eros First, 650 batu daripada Gaza. Jadi tak sepatutnya kena intercept. Saya pun tak ready masa tu. Bila saya tengok message, ada Taufik message kata Bianca, Itali. Masa tu kapal Kapten Hazwan dah kena intercept. Baru 5 minit, bila saya dah arahkan semua pakai life jacket, standby untuk kumpul, tiba-tiba lampu terang belakang. Datang dah diorang. Jadi sebab kapal saya ada Saif dan Tiago, saya bawa masa tu. Jadi memang dia nak sangat kapal Eros First ni.
bila tak ready, tiba-tiba kena intercept, keluarga saya semua dah macam menangis, kawan-kawan saya semua menangis, sedih. Tiba-tiba nampak ada SOS video Captain Osman dah kena. Jadi diorang tak ready. Bila tak ready tu, dia punya kesedihan dia tu agak lain, agak melampau. Kami 10 orang Malaysia yang pertama kena, saya dengan Dr. Jihan. Jadi bila saya dah kena deport daripada Greece, dah turun sampai Istanbul, saya video call je, mak saya terus menangis. Dia cakap balik. Itu je. Jadi sebenarnya saya pun cakap pada Tuan Nadir minta maaf, saya boleh bantu kat Mama Maris ni, kata dalam 10 hari. Sampai kapal siap, bila kapal berlayar, saya balik. Itu saya dah janji dengan family saya lah. Tapi itulah halangan saya bagi satu je lah. Sebab saya nak restu. Macam mana saya kerja sekalipun, macam mana pun selama ni saya punya kejayaan, doa daripada mak saya. Itulah yang saya yakin macam mana sekalipun, doa ibu tu tak dihijab. Jadi saya nak doa dia. Jadi kalau dia tak bagi saya pergi, memang saya tak dapat pergi. Tapi itulah bila 5 hari sebelum 14 hari bulan Mei, sebelum kapal berlayar, Kapten Semih cakap, sepatutnya tak ada slot. 16 biji kapal yang di Marmaris ni semua milik Kapten Turki. Tapi saya nak kamu bawa juga keluar satu. Masa saya ambil alih tu, Kapten tu pandang lain lah kat saya kan. Kenapa Kapten Malaysia kamu ambil kapal Turki ni kan? Tapi saya kuatkan semangat jugalah. Tapi masa tu, dalam masa sama saya pujuk hari-hari mak saya. Alhamdulillah hari yang akhir tu, tiba dia okey, dia tak nangis. Dia cakap, Umi reda, Umi bagi kamu pergi. Tapi lepas ni jangan pergi dah, dia kata. Ini yang last lah. Ayah saya okey, dia sentiasa support lah. Adik saya cakap balik lah apa semua. Adik saya tu rapat dengan saya, yang perempuan tu. Semua tak bagilah pergi. Tapi Alhamdulillah, ujung-ujung, orang kata tak apa, pergilah. Jadi diorang pun macam kali kedua bila kena intercept tu, diorang pun ready, reda. Tak sedih macam yang first tu lah. Jadi apa-apa pun saya tetap semangat. Tak ada apa-apa halangan. Kesihatan saya Alhamdulillah sihat. Apa yang saya tengok, janji kapal tu ada steering, ada enjin pun okey lah. Kalau ikutkan kapten lain mungkin tak nak pergi kan. Kalau tengok keadaan kapal yang agak teruk macam tu. Dengan goyang di masa first kita keluar 14 tu, 15 kita kena ombak besar kan. Dalam 3 meter saya rasa dari tepi. Nak solat pun kena duduk. Jadi saya kata ini pengalaman first. Sebab kalau kapal besar, dia punya alun lain. Dia lembut, masih boleh berdiri, masih boleh solat. Tapi bila saya kena ombak yang besar tu, saya rasa macam, teruk juga kan ni kapal kecil kan. Sebab kena dari tepi kan. Sampai barang sepah-sepah semua kan. Jadi, Alhamdulillah saya tak mabuk. Sebab saya dah lama berlayar kan. Saya tengok orang lain dah start muntah-muntah, tak boleh bangun. Jadi saya je handle steering dengan Kapten Hazwan lah. Jadi benda-benda tu semua saya kata tak ada halangan. Setengah orang dia nak give up sebab dia tak tahan mabuk. Ramai yang saya pujuk lah, dia tim Malaysia sendiri kata, Cap saya tak tahan Cap, mabuk teruk ni, saya nak balik ni. Dekat bila kita dah patah balik Atanya Bay tu, dengan dia setengah pergi Greece tu, ada yang nak balik sebenarnya. Tapi saya motivate dia orang, saya cakap, tahanlah sikit hari lagi je lagi. 4 hari je lagi kita nak sampai kan. Jadi saya Alhamdulillah lah tak ada yang tarik diri lah, yang tim-tim Malaysia yang masa tu. Sebab dia orang tak kata tak tahan mabuk, memang teruk yang itulah. Tapi Alhamdulillah kita dapat selesaikan juga misi itulah. Walaupun tak sampai ke Gaza, tapi apa yang saya bagi tahu semua orang, Alhamdulillah kita pijak bumi Palestin yang dijajah. Sebab sampai sekarang pun Malaysia tak iktiraf yang itu adalah Israel. Kita tetap anggap Palestin. Betul. Kita tak iktiraf Israel sebagai sebuah negara ya. Dan kita tetap memijak tanah Palestin sesuka dengan apa yang disebut oleh Kapten Osman. Dan satu benda yang perkara penting yang penonton kita kena yang mungkin mendengar kita dekat Spotify dan menonton dekat YouTube, kita kena faham bahawa redha ibu bapa ni sangat penting. Yang mana ada isteri, yang mana ada keluarga yang mungkin kita kena minta izin kepada isteri juga, kepada anak-anak kita dan sebagainya untuk memastikan pelayan. Bukan mudah. Dia ada cabaran-cabaran tu. Ada cabaran keluarga, cabaran kewangan, cabaran pekerjaan daripada ibu bapa sendiri. Tetapi cabaran-cabaran ini kita cuba meyakinkan mereka supaya apa yang kita buat ni adalah satu benda yang akan memberi kebaikan lebih panjang kepada perjuangan pembebasan Palestin itu sendiri. Saya tersentuh bila dengar berkaitan dengan redha ibu tadilah sebab saya mengalami perkara yang sama juga. Jadi terima kasih Kapten Osman sebab sudi kongsikan untuk pendengar-pendengar kita. Jangan menangis pula sambil dengar buat kereta. Okay, jangan relax je sebab kita banyak lagi cerita ni insya-Allah. Kita pergi pada Tuan Eddie. Tuan Eddie ada tak momen ketika dalam pelayaran? Sama juga soalan macam Kapten Osman tadi. Ada tak momen di mana Tuan Eddie rasa aku nak tarik diri daripada pelayaran ni? Sebenarnya kalau ikut saya lah, first nak pergi tu memang dah ada banyak masalah dah. Banyak masalah dah. Tapi masalah utama bagi saya adalah masalah kewangan lah masa tu. Jadi masa tu saya tak dapat banyak job dan payment pun banyak yang sangkut masa tu. Jadi saya reda je dengan apa yang saya ada.
Waktu saya nak pergi ke airport pun saya tak bagi keluarga saya datang. Sebab saya tak nak memandang muka mereka waktu kita nak pergi. Dan masa tu niat saya tu, masa tu saya kena jaga niat kita dulu. Betul tu saya bagi tahu dengan tim daripada Itali, kita kena jaga niat kita. Jadi supaya Allah tak bolak-balikkan hati kita kemudian hari. Jadi niat kita nak pergi ke Gaza, kena jaga niat tu. Bukan untuk pergi melancong, bukan untuk pergi berjalan-jalan. Jadi niat tu bagi saya. Supaya Allah jaga kita sampai penghujung. Walaupun masa tu dalam keadaan sejuk, saya tak ada baju sejuk masa tu. Dibagi oleh kru partisipan daripada yang lain bab makanan, sebab Itali ni banyak vegan. Jadi makan sayur lah. Tak ada daging, tak ada susu pun ada, tapi susu soya, bukan susu lembu tu. Banyak lah. Maksudnya banyak cabaran dan dugaan yang ada dekat sana. Dengan kita nak buat kerja lagi. Tapi bila kita fikir niat kita tu, tanggungjawab yang dibagi, benda tu jadi macam, aku kena pastikan equipment ni semua bagus. Letak situ dulu satu. Kena tanya pagi-pagi, kapten ada masalah ke, kapten ada masalah kapal. Kena pastikan semua equipment dia bagus sebelum dia buat sea trial dan dia puas hati, kapal ni okey. Boleh untuk belayar. Jadi bila kita fikir macam tu, saya lupa dah. Masalah yang lain tu kita paksa lupakan. Dia tak ingat dah masalah tu. Sebab bila kita concentrate dengan satu kerja, kena jaga niat tu, jadi benda yang lain tu kita dah tak ingat lah. InsyaAllah. Maksudnya kita dengan menjaga niat. That's why kan? waktu sampai dekat Israel, bila lebih 2 bulan lebih tu, bila timbang berat, saya sendiri peranjat. Dekat banyak, saya paling banyak lah. Banyak. Kalau turun CEO kapal kata dia 10 kilo, saya 15. 15 kilo? 15 kilo. Maksudnya tunjuk betul-betul fokus dan committed pada kerja. Tali pinggang dia ambil. Jadi seluar saya tu saya ikat dengan tali je. Tali apa tu? Maksud Tuan Edi pakai tali apa tu? Saya jumpa tali. Jadi saya paksa kecutkan tepi tu, jangan ikat. Okey. Jadi dia paksa macam kita jerut tepi tu je lah. Jadi banyak pengorbanan yang kita buat, tetapi sebenarnya kecil aja dalam mission ni sebenarnya. Supaya bagi saya tak perlu nak ingat pun tak apa. Supaya kita boleh fokus pada satu benda dan satu mission yang kita buat ni, kita bagi semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Di apa-apa pun kita kena kembali pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung pada niat kita. Sebab kalau benar niat kita tu adalah kita meletakkan harapan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang kita dapat belajar daripada apa yang dikongsikan oleh Tuan Edi tadi. Apa yang Tuan Edi kongsikan adalah meletakkan pengharapan dan niat itu yang sebetulnya, maka ia akan menyebabkan kita lebih semangat dan lebih fokus sebenarnya pada tugas kita. Dan saya pasti Kapten Osman dan semua delegasi kita yang bersama dengan Global Smoke Flotilla 2.0 juga merasai dan juga memahami perkara yang sama. Disebabkan itu kita rasa macam apa je orang nak cakap pasal kita, kan? Orang tak setuju ke, orang macam perlekehkan usaha kita, cakap sia-sia dan sebagainya. Kita tak pandang benda tu satu benda yang serius. Sebab kita melihat bahawa apa yang kita lakukan ni boleh memberikan kesan yang lebih besar sebenarnya. Bukan saja pada diri kita, tapi tujuan kita untuk pembebasan Palestin tu, kan? Jadi alhamdulillah. Baik. Terima kasih Tuan Edi. Nanti banyak lagi insya-Allah kita akan pergi kepada Tuan Edi balik. Kita pergi kepada Kapten Osman. Tadi Kapten Osman dah sebut bahawa Kapten Osman dicolik sebanyak 2 kali. Di-intercept sebanyak 2 kali. Kali pertama di perairan Greece dan kali kedua selepas masuk pada red zone lah. Jadi kita tengok bahawa kedua-dua ni katanya pada kali pertama dibawa naik ke penjara kapal, prison ship. Kali kedua pun dibawa naik penjara kapal katanya, dan tapi dibawa terus ke Ashdod. Mungkin Kapten Osman boleh ceritakan gambaran. Ada perbezaan ke di antara intercept pertama dengan intercept kedua ni? Dan sebenarnya apa yang berlaku dekat pelabuhan Ashdod tu sebenarnya? Selepas mana kita tengok ada video dipukul, ada video yang katanya diherdik oleh Itamar Ben-Gvir, kan, dicaci maki. Akhirnya Netanyahu pun cakap, ini pun bukan kawan aku lah, aku tak setuju dengan apa yang kau buat ni. Kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku dekat Ashdod tu sebelum kita pergi juga kepada Tuan Edi untuk tahu juga sedikit. Okey lah. Yang first, kami di-intercept dan dihantar ke kapal penjara. Bila saya tengok kapal tu adalah sebuah kapal kontena, sebab saya pernah naik kapal kontena yang pendek dalam lebih kurang 100 meter lah. Sebab saya ada tengok di decknya tu ada bekas twist lock, jadi kita tahu
design dia memang untuk kapal kontainer lah. Cuma dia di-convert kepada kapal Navy dan dijadikan penjara lah untuk kami. Tak tahulah untuk misi flotilla ke atau apa kan. Jadi yang first tu 1 biji kapal je. Jadi bila naik atas tu, di atas kapal tu agak terseksa jugalah. Kami kena buat komando rest apa semua agak lama dengan keadaan sejuk, tak ada jaket. Saya cuma sempat pakai slipper saja. Lepas tu bila yang first intercept tu, masa tu dalam jam 8 malam lah. Saya baru je cakap dekat Dr. Jihan, tolong jaga tempat steering ni lah sebab saya duty dengan dia. Saya nak solat kejap. Bila nak solat tu, nak ambil wuduk, kita tukar slipper kan. Jadi tak sempat nak solat isyak malam tu, dah kena intercept. Jadi bila saya pergi tu, apa yang ada? Tak sempat nak pakai kasut, jadi saya pakai slipper. Jadi bila dalam penjara tu, yang di Greece tu, atas kapal tu, dia agak sejuk lah, berbeza. Dengan tak ada stokin, tak ada apa kan. Jadi bila kali kedua, saya kena intercept di atas kapal yang berbeza. Rupanya dia ada 2, macam sister ship lah. Spek yang sama, tapi orang-orang atas tu agak berbeza lah. Jadi cumanya beza kapal yang kedua ni, saya tak ada selera nak makan sebab yang first tu roti dia panjang, yang kedua ni roti bulat, tak tahulah orang panggil roti apa kan, tapi Macam roti pita ke? macam roti pita lah yang sepatutnya masuk apa macam kebab kita makan macam kebab. Cuma dalam tu dia banyak putih-putih, dia orang kata yeast dalam. Maksud roti lama ke? Roti Roti baru. Roti baru lah, nampak roti baru lah. Okey. Tapi itulah saya pun tak minum sangat sebab bila saya fikir nak turun darat nanti long queue apa semua kan, dah masuk penjara. Jadi cabaran dia sebenarnya bila sampai ke Ashdod, kapal dah masuk, dah ikat tali, dah longside. Bila sampai giliran saya tu, saya kena cable tie. Tapi di depan lah. Dapat ikat 2, saya kata Alhamdulillah lah, orang lain kat belakang. Lepas tu saya dapat 2 cable tie kan. Lepas tu, bila sampai je, 2 orang datang, IOF. Itu yang saya terkejut. Sebab saya follow apa yang training yang diberi. Selama kita di Itali tu ada training, cakap non-violence. Apa yang dia suruh buat, kita ikut. Dan kita tak lawan dia. Tapi kali ni berbeza. Walaupun kita diam, kita follow dia. Saya dicampak ke satu pondok kecil. Lepas tu saya tunduk, belakang saya ditumbuk berkali-kali. Ramai lah. Kena rumble lah saya kata tu. Kena sepak, saya rasa kasut. Dan tumbukan yang terakhir kuat sampai saya terjatuh, tersungkur ke bumi ni. Di belakang saya ni lah. Yang ni paling sakit lah. Ada satu tumbukan tu. Sebab lepas minggu saya balik ke Malaysia pun masih sakit. Saya buat sendiri X-ray. Alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Cuma bila saya kena tumbuk yang last tu, nak tarik nafas pun susah. Saya cakap, nak tarik tak boleh kan. Lepas tu, saya kata tak apalah kan. Mungkin sikit nanti okey. Lepas sujud tu, yang lama tu, yang ada band geve tu lalu tu, masa tu saya dah rasa lain lah kan. Makin sakit ni kan. Tapi tak apalah saya cakap. Ni mungkin sehari je kat sini kan. Lepas tu dibawa, diseret lagi kat dalam tu, saya kena stress position. Stress position ni, dia kilas tangan kita, dia tundukkan kita, tapi kaki ni bengkok. Dia tak bagi lurus, dia tak bagi duduk ke bawah. Sementara tunggu giliran immigration tu berjam-jam lah. Sampai saya dah tak boleh nak bernafas sebab dia tekan kuat kat belakang ni. Lepas tu saya hampir pitam. Tapi Alhamdulillah dah sampai satu tempat tu dia bagi duduk. Jadi saya dapat tarik nafas lah. Sebab masa tu paru-paru saya dah macam tak boleh sedut habis lah. Sebab mungkin kena penumbuk yang kuat tu kan. Betul. Jadi Alhamdulillah selamatlah, tak ada apa. Cumanya bila sampai ke penjara Ashkelon tu, dalam tu saya tak dapat air, tak dapat makanan langsung. Maksudnya sebab dalam penjara kapal saya tak minum dengan makan yang last malam. Jadi lebih daripada 24 jam. Lepas tu dalam penjara tu kami kena ke sana ke sini. Lepas tu tak ada tandas. Tapi mungkin rezeki saya jugalah sebab tak ada rasa nak pergi ke tandas. Sebab saya tak makan dengan minum. Cumanya malam tu saya dah penat sangat. Dah kena, asyik kena cekik dengan tunduk je kan. Jadi saya rasa sedih. Saya macam nak menangis malam tu. Saya cakap, macam ni rasanya orang Palestin. Sebab tak ada makanan, tak ada air. Itu yang paling lama lah. Biasa kita puasa pun pagi, lepas tu petang dah berbuka kan. Betul. Bila tak ada air ni, saya rasa macam teruknya kan. Sebab bila saya masuk penjara yang last tu, yang sangkar yang kita nak tidur tu, air bekas tu dah habis.
Jadi memang tak ada air kan. Kita tak boleh nak minta dia lagi. Mungkin sebelum tu ada orang minum air pilih, tapi saya tak berani nak minum air pilih tu. Ada yang dalam penjara kecil tu kan. Jadi masa tu lah saya nak tidur tu, sebelah saya Zaid lah. Dia cakap kan, laparnya perut, kata lebih daripada 24 jam tak makan ni kan. Tapi yang penting air tu, saya cakap kan. Itulah saya sedih, satu keinsafan pada saya lah. Macam mana rasanya baru satu malam saya di penjara ni, darat ni, macam mana rasanya orang Palestin dipukul hari-hari, tak dibagi makan kan, dibagi stress position macam tu yang berjam-jam kan. Memang lutut saya mudah bergeletar masa tu kan. Dah tak ada tenaga lah kan. Jadi itulah pengalamannya yang berbeza lah daripada yang kapal. Sebenarnya di darat tu adalah lebih teruk. Lepas tu saya juga dapat bercakap dengan Musa, dengan Helmi. Lepas tu diorang cakap kali ni lebih dahsyat lah. Maksudnya berbanding dengan tahun lepas yang diorang pergi, apa layanan yang kami terima kali ni agak berbeza lah. Lebih teruk daripada yang tahun lepas. Tapi apa-apa pun saya bersyukur lah saya dapat rasa macam mana rasanya sebagai seorang Palestin yang dikurung. Sebab ada 10,000 lagi dalam tu. Macam mana yang masuk dalam umur 10 tahun. Dari kecil bila keluar kan saya tengok ada yang jadi gila. Bayangkan satu malam je kita pun dah stres macam ni, dah penat kan, dah sakit. Bayangkan yang bertahun-tahun kan. Mungkin tak dapat keluar secara normal. Dah jadi manusia biasa. Betul. Betul Kak Osman. Ini realiti yang sebenarnya kita lalui. Di mana kita pergi dan ada orang cakap memang kita sengaja menyerahkan leher kita, tengkuk kita untuk mati dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak buat benda yang kita buat pada hari ini, orang takkan nampak. Dunia takkan buka mata kepada kekejaman dan juga kezaliman dilakukan oleh penjajah. Orang takkan nampak. Jadi kalau setiap kali kita lakukan perkara ini, ini yang kita namakan sebagai tekanan sosial ataupun social pressure. Sebab kita selalu melakukan political pressure di peringkat politik. Tetapi dengan Global Smoke Flotilla ini kita lakukan social pressure supaya orang nampak. Oh, ini sebenarnya kezaliman yang orang buat. Dan bila dikenakan kepada orang kulit putih juga yang sama berkongsi menyokong kepada Zaini sini, baru dia orang nampak, oh rupanya orang aku pun boleh kena, bukan orang Palestin je. Jadi mulalah orang buka mata. Jadi kita nak tanya juga kepada Tuan Eddie, apa pengalaman Tuan Eddie, gambaran yang Tuan Eddie boleh gambarkan ketika mana di intercept, kan kita sampailah ke pelabuhan Ashdod tu sebelum kita masuk lagi lah kepada topik lain nanti, insyaAllah. Silakan. Baik, banyak cerita sebenarnya yang dia diceritakan oleh Kapten Osman. Cuma saya ada tambahan sikit je lah bahagian saya. Silakan. Sebabnya saya waktu di kapal penjara, sebelum tu saya di kapal Maryland. Dan saya berduti waktu tu adalah pada pukul 4 petang sampai 8 malam dan 4 pagi sampai 8 pagi. 4 pagi betul. Jadi waktu tu saya duti dalam pukul 7 pagi lah. Saya dah nampak 2 kapal perang masa tu dengan 2 kapal prison boat di port side saya waktu tu, dan saya terpaksa waktu tu dalam pukul 6 pagi lah. Saya terpaksa kejut kapten dan semua kru untuk kita buat interception protokol. Sebab apa yang kita buat training selama ni kita kena follow juga. Jadi waktu tu saya dah nampak dah Dinghy dah kejar Cactus, dah kejar Lark, dah kejar Jandaba. Jadi kami terpaksa fokus buat full speed dan berharap mereka tak dapat kejar lah, tapi mereka terlalu laju lah Dinghy ni. Dan kelajuan kami masa tu lebih kurang 9-10 knot lah. Lepas tu masuk dalam kapal penjaga, saya berjumpa dengan Kapten Osman lah. Semua baju sejuk kami dibuang semua. Saya dah kena strip out. Itu first time masa tu. Dia buka habis semua check. And then di dalam penjaga saya memang tak makan lah. Minum pun sikit-sikit. Penjaga kapal ni. Tapi saya dipaksa oleh Kapten Dr. Rahim yang bersama dengan saya dalam boat Maryland untuk saya makan juga. Sebab dia risau sebab saya memang kurang makan masa tu. Selepas sampai di Ashdod, saya diikat dengan cable tie di belah belakang. Dan 2 orang akan ram saya di bawah dan terus seret lah pergi. Disebabkan mereka bawa saya tu terlalu laju, jadi saya terjatuh di dalam lopak sebelum sampai dalam kemah yang kecil. Bila saya jatuh, dengan force dan badan saya tu, saya membawa 2 komando Israel ni jatuh sekali. Jadi mereka pun duduk dalam lopak juga. Itu disebabkan itu mereka marah dan mereka menggunakan di bahagian belakang senjata mereka tu yang kita panggil buntut senapang tu untuk pukul bahagian lutut saya 2-3 kali lah.
Yang saya memang dah terjatuh masa tu, dia dibangunkan kembali dan dihentak lagi sekali, dan lepas tu saya cuba cakap berhenti kan. Tapi mereka meneruskan dia dan terus membuat 3 cable tie di bahagian belakang. Cukup banyak lah waktu tu, mengakibatkan tangan saya tu terkelupas. Lepas tu saya dibawa ke kemah depan, dibuat komando rest di sana, tapi disebabkan kaki saya sakit, saya tak boleh nak buat. Masa tu dah bengkak lah. Lepas tu berlakulah siksaan demi siksaan lah. Di setiap checkpoint tu saya memang kena pukul. Kiraan tu tak lebih, tak kurang, saya ingat lebih daripada 40 kali lah. Apa yang dia sepak terajang daripada belakang, ditumbuk di depan, dipukul di kepala, di belakang, di leher. Jadi semua tu saya dapat lah. Saya dapat itu bahagian saya kan. Selepas tu sebelum masuk ke immigration, di strip out lagi. Dibuka semua baju. Dan di depan immigration saya dipukul lagi sebab saya tak mau sign borang yang mengatakan saya dah menceroboh perairan Israel, padahal mereka kidnap kami tu di perairan Cyprus. Lepas tu kami tu dibawa masuk ke penjara di Ascalon, lebih kurang 3 jam daripada Ashdod, lebih kurang. Di sana lagi, setiap checkpoint tu memang kami akan diseksa. Di strip up, saya rasa kalau buka baju ni, buka seluar ni, saya rasa dah lebih 5 kali. Maksud saya kalau saya kata buka tu, buka habis. Tapi waktu buka habis tu bukan saya seorang lah. Mereka akan lay up 3 atau 4 orang. Jadi sebelah saya tu ada Turki, sebelah saya ni ada daripada South Africa masa tu, dan sebelah sana ada seorang Arab daripada Mesir. Jadi kami sama je. Memang di trip untuk buka baju semua. Dan mereka juga buat video untuk memalukan kami masa tu. Tapi bagi saya masa tu kami dah tak ada apa-apa perasaan. Maksudnya apa yang kau nak buat, kau buatlah. Kami serah pada Allah saya. Dan setiap pukulan yang kami terima tu, saya tak ada bunyi apa dah. Maksudnya tak ada sakit, tak ada tak ada apa. Cuma dalam hati Allah saja. Biar saja, tak apa. Sebab kami non-violent dan itu layanan yang paling buruk yang dibagi lah. Bergantung apa yang Tuan Haji Zainal dan Tuan Musa bagi tahu. Selepas tu dimasukkan dalam penjara seperti apa Tuan Osman cakap. Start daripada pukul 8 pagi, saya masuk penjara pukul 12 malam. Jadi sepanjang tu memang dibagi hinaan. Bila saya duduk buat komando rest, dia bagi tahu good dog, bahasa Inggeris. Jadi saya faham, very good dog, dia kata. Cuma kita diam saja, bukan tak melawan. Cuma kita tahu mission kita. Kena pegang yang itu. Non-violent, supaya kita tak membuat sahabat atau comrade kita menjadi sasaran mereka pula. Saya masih tak makan lagi masa tu. Masa tu start daripada penjara tu. Dan air seperti juga Kapten Osman, kami tak ada air juga. Kami dapat minum air selepas masuk ke kapal terbang lah, balik daripada Israel, balik ke Istanbul. Masa itulah kami dapat minum air yang dibagi oleh stewardess daripada kapal terbang Turki. Jadi selepas sampai Istanbul tu barulah dibuat check up. Dan saya ingat saya dengan Kapten Osman masa pergi ke emergency untuk cek lutut untuk bahagian saya, dan Kapten Osman dia buat x-ray sebabnya takut ada pendarahan di bahagian paru-paru. Sebab masa tu dia masih lagi sakit lah, tangan tak boleh angkat. Masa tu kami 4 orang yang kena masuk emergency. Saya, Kapten Osman, Syam, Abang Syam, Syam dan Kapten Razman. Cuma kami dapat duduk tu lebih kurang dalam setengah hari je lah emergency. Selepas tu jadi sejarah lah. Lepas tu apa yang berlaku pada kami. Tapi apa yang nak bagi tahu tu, main point dia tu, setiap siksaan tu dia bergantung pada orang sebenarnya. Kalau orang tua kena juga, perempuan kena juga, tapi dia tak terteruk. Bila dia dengar nama Malaysia, dia bagi dulu.
Bagi saya lah, bila dia tanya saya daripada Malaysia, dia bagi dulu. Baru dia tanya lagi sekali, baru dia bawa lah pergi mana. Ada satu tempat tu yang saya cukup ingat lagi. Bila kita masuk tempat tu, dia tutup lampu, dia memang pukul. Dalam tu memang ada 4-5 orang lah. Di kawasan tu rapat dengan immigration. Dan rapat dengan lawyer dalam bilik kecil aja. Dan bila saya masuk, dia tutup lampu dalam tu, dia memang pukul. Jadi kita tak tahu pukulan tu dari mana, dari kiri atau kanan. Sakit memang sakit, tapi sebabkan badan kita semua sakit. Jadi saya anggap semua sakit. Jadi kita tak tahu sakit yang mana. Dengan lutut lagi sakit, badan belakang lagi sakit. Jadi saya anggap ni satu pengalaman yang pengalaman yang paling bahagia lah bagi saya. Okey. Baik, kita dah dengar sikit cerita daripada Tuan Eddie. Saya rasa saya tak tahu nak gambarkan macam mana. Bila Tuan Eddie, Kapten Osman menceritakan tentang kesakitan yang dialami, pukulan, apa yang dibuat oleh rejim haram ni, dia bukan satu benda yang seronok-seronok tuan-tuan dan puan. Ini bukan benda yang seronok-seronok. Kami yang pernah menyertai Global Smoke Flotilla ini adalah kerana kita sanggup untuk tadah badan kita, bukan sekadar untuk merasai bagaimana rakyat Palestin itu merasai ketika mana duduk di dalam penjara sebegitu lama, tetapi kita nak merasai bagaimana orang Palestin tetap sumut walaupun dia dipukul, walaupun kita rasa sakit satu badan macam yang dicerita oleh Tuan Eddie tadi pada saya. Kita tinggal dia. Okay, dan saya rasa apa yang berlaku tu saya tak mampu nak gambarkan. Saya rasa agak macam kita tak speechless, tak ada kata-kata yang boleh kita gambarkan apa yang berlaku kepada delegasi kita, aktivis kita. Ini bukan cerita sedih tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi tahu kepada pendengar kita di Spotify dan penonton kita di YouTube, ini bukan berlakon. Ini adalah realiti yang kita hadapi setiap hari. Dan bukan setiap hari. Kita nak cakap realiti yang dihadapi oleh rakyat Palestin setiap hari. Setiap detik tuan-tuan dan puan. Ketika mana kita duduk hari ni, tuan-tuan dan puan drive kereta, tengah bawa motor, tengah duduk dekat office sambil tengok kita punya podcast ni, ketika itulah kanak-kanak diculik oleh tentera IOF. Ketika itulah ada seorang wanita dibunuh dan ditembak. Dibom rumahnya secara tiba-tiba di Gaza pada hari ini. Ini bukan benda yang berlaku tiba-tiba. Kita nak hidupkan semangat kita balik. Dan saya pasti kedua-dua individu yang kita bawa pada hari ini, mereka pasti akan terus semangat untuk bercakap tentang soal Palestin. Saya sampai rasa sesak bila kita sebut tentang bagaimana dipukul. Saya macam tiba-tiba teringat balik kita duduk dalam bilik gelap, dipukul dan dilempang pada tahun lepas, seolah-olah macam kita ni tak ada nilai. Dan saya sangat marah saya sangat geram bila disebut kepada kita tadi, good dog, you are a good dog. Dan itulah yang saya ingat ketika mana tahun lepas bila kita didengar nama Malaysia dan disebut Malaysia anjing, Milzia Khalaf, dan kita balas kepada dia Milzia Law Khalaf, Atta Khalaf, maksudnya kau yang anjing Zionis. Kau lah yang anjing sebenar-benarnya sebab kau turut kepada ideologi yang menjajah tanah Palestin, kau membunuh kami tanpa sebab dan kau menangkap orang-orang yang tidak bersalah dengan mengatakan kau adalah bangsa pilihan. Dengar ni Zionis. Alright? Jadi ini bukan benda yang kita pilih untuk bawa, dan terima kasih kepada Tuan Eddie dengan Kapten Osman tadi sebab ceritakan, walaupun saya rasa susah untuk diceritakan lagi pengalaman tu sebab baru lagi sebenarnya walaupun 3 minggu lah. Kalau saya menitiskan air mata ni sebenarnya bukan sebab saya sedih ataupun saya sakit apa yang berlaku ni, sebab benda tu saya reda je. Tetapi apa yang saya sedih, saya terfikir masa tu waktu kami dipindahkan dalam satu bilik yang kecil. Di dalam tu ada 20 atau 25 orang partisipan yang kami tak boleh duduk pun. Di situ saya ada nampak tulisan yang mereka orang Palestin yang duduk dalam tu, yang menandakan berapa lama mereka duduk tu. Jadi ada yang tulis tu dia 5 hari. Jadi sepanjang ini dia punya duduk yang mereka menulis berapa lama dia duduk dalam penjara tu. Yang bilik tu tak ada apa-apa tingkap, tak ada, cukup kecil, dan bilik tu duduk di luar, bukan duduk di dalam bangunan yang besar. Jadi bila saya melihat itu, saya terfikir apa yang kami alami ni kecil saja.
Itu yang membuatkan saya teringat benda tu. Bukan kesedihan yang ataupun air mata yang saya keluar ni untuk apa yang saya rasa, tapi apa yang saya lihat. Itu yang membuatkan hati tu agak sedih lah. Terima kasih Tuan Eddie. Untuk bagi clarify kepada penonton dan pendengar kita bahawa sebenarnya apa yang Tuan Eddie lihat di dalam penjara tu yang memberikan kesedihan. Ini yang kata semangat, perjuangan, sumut. Sebab apa sahaja yang kita alami, ia bukan tentang kita. Betul kan Kapten Osman, Tuan Eddie? Bukan tentang kita. Tapi apa yang kita alami ni adalah tentang bagaimana kita boleh menggunakan setiap batang tubuh kita ni untuk bercakap tentang soal Palestin. Mungkin mulut kita ataupun cara kita setiap hari kita tak boleh nak menyampaikan. Tapi dengan batang tubuh kita, dengan kesakitan yang kita alami, kita nak tunjuk inilah yang rakyat Palestin alami setiap hari sejak daripada tahun 1948. Inilah yang mereka alami. Jadi bukan wayang, bukan main-main. Ini adalah perkara benar, perkara realiti. Terus bercakap tentang soal Palestin. Baik, kita beri dulu masa kepada Tuan Eddie, kita balik pula kepada Kapten Osman. Okey, baik. Kita dengar bahawa di dalam pelayaran, saya rasa Kapten Osman dan juga Tuan Eddie kita dapat waktu kita latihan. Bila ada protokol intercept, maksudnya kita tak boleh dedahkan siapa kapten. Kan? Sebab kapten ni dikatakan akan ada potensi yang lebih besar untuk dikenakan hukuman yang lebih berat dan juga dikenakan tindakan kekerasan yang lebih keras. Kan? Sebab bila tahu siapa kapten di atas kapal. Jadi momen di intercept di atas kapal tu, kita nak tanya that moment. Apa perasaan Kapten Osman sebenarnya? Ada rasa tenang, rasa macam sedikit berdebar ke, ataupun rasa macam tak apa, kita dah di intercept kali pertama, kali kedua ni pun kita rasa macam okey je lah. Yang penting kita sampai ke Palestin. Apa yang boleh dikongsikan oleh Kapten Osman? Okey lah, jujur lah bagi saya pun tak cerita ke orang lah, tapi saya tengok masa first intercept tu memang saya agak terkejut sebab benda tu kita tak expect. Apa yang dalam training kita, bila kita berada di yellow zone ataupun red zone ataupun sejarah yang sebelum tu JSF 1.0, apabila kapal mulai hampir dengan Gaza, baru kita kena intercept. Jadi yang first tu saya terkejut dan sedih lah. Sebabnya masa tu kena intercept, kami tak ready. Masa tu saya dah mengucap dah, sebab itu kali pertama saya tengok askar depan mata saya, IOF, complete set dia dengan senjata dia. Saya tak tahu masa tu dia bawa rubber bullet ke tak. Dan sebelum saya pergi pun saya dah bagi tahu family saya. Memang saya ready kalau mati ke apa. Mak saya menangis apa semua kan. Tapi masa tu saya tengok semua dah acu pistol, senapang diorang dekat kepala Ramal. Saya cakap, ini ke masanya kan? Mungkin saya kena tembak ke apa kan? Saya cakap, masa saya mengucap, saya tengok sebelah saya Dr. Jihan pun, masa kita dikumpul ke depan tu, semua dah terkumat kamit. Tapi apa yang kita ni, kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas tu kami terus mengucap, mana tahu kena tembak ke apa kan. Lagi satu risiko aerospace, di depan kapal kami ada lebih daripada 30 tong jerrycan. Jadi satu lepasan ledakan ataupun bahan api boleh menyebabkan kami terbakar. Jadi bila first datang aja kapal tu, saya terus slow down kan kapal. Bila saya nampak cahaya dah buka. Sebab saya tak nak provoke. Kalau salah tindakan saya, kalau saya speed up, sebab kapal aerospace yang paling laju, bila kapal tu kosong, saya dah test 70% load, kita boleh pergi 16 knot. Kapal tu paling laju. Dan bila kita dah fully load, dah masuk minyak apa semua dengan jerrycan, dengan masa tu malam tu 19 orang. Masa kita kena intercept tu, tambah 9 orang daripada SAF-SAF. Termasuk Tiago dan dia punya komiti lah. Jadi masa 19 orang, kapal dah berat, kita cuma boleh pergi 10 knot. Tapi sebab saya fikir kami ada minyak yang banyak di depan. Kalau saya bagi ancaman pada diorang, kalau saya nak speed up boleh untuk lari. Tapi saya rasa tak boleh lari dah sebab dua ada rib yang laju dah kepung. Lepas tu saya nampak drone dekat dalam 3 meter jarak dia, saya boleh dengar bunyi kipas dia. Dan ada satu frigate, kapal besi panjang. Memang dia nak sangat aerospace malam tu. Jadi saya tengok ada 4 benda ni, saya rasa tak boleh lari dah. Baik saya slow down pada 6 knot, saya tarik minimum speed supaya dia senang naik. Naiklah korang. Sebab kalau kata dia tembak, satu je, sebab belakang pun ada jarikan. Masa tu kita ambil di Sirakusa kan, Abang Edi nampak sendiri. Jadi saya terfikir yang sebelum ni, yang Luna Bug, dia lemparkan molotov daripada drone kan. Jadi benda-benda tu banyak risiko. Satu bullet je dia tembak daripada rib, semua terbakar. Memang tak sempat untuk lari. Jadi saya fikir tentang kru, tentang nyawa semua orang. Saya reduce speed.
Saya reduce speed bagi dia mudahkan dia naik dan ambillah kami semua kan. Jadi masa tu agak terkejut lah dan saya buat decision. Saya cakap memang tak boleh sebab lepas daripada kejadian tu ada yang persoalkan kenapa tak speed up, kenapa tak lari ke apa semua, sebab this is my decision. Saya dah 20 tahun sebagai kapten. Saya cakap ini keputusan saya lah demi nyawa orang, keselamatan semua orang. Daripada ada yang mati kan, sebab saya nak semua balik dengan selamat. Jadi masa tu lah yang agak berdebar lah bagi saya, yang mencabar, yang first intercept. Yang kali kedua, bila kena intercept kami dah ready. Sebab masa tu jam 10 pagi, first interception, saya nampak cactus kena dulu. Lepas tu Fleto. Jadi kami dah ready lah. Kadang-kadang ada nampak dia dah lalu tepi kita orang, tapi dia ambil kapal lain dulu kan. Temis, dia ada kekurangan dia lah. Maksudnya dia tak boleh pergi laju. 6 knot, 7 knot je. 7 knot maksimum lah. Itu pun kalau buka layar. Tapi masa tu kita dah tak buka layar sebab dah hari last kan. Jadi kita try nak buat zigzag pun saya kata tak boleh apa. Sebab dah nampak 2 biji kapal jauh. Dia makin lama dia makan mengepung sebab dah ramai yang tangkap. Dan rip dia terlalu laju. Saya rasa lebih daripada 20 knot. Jadi itu yang masa tu saya agak tenang. Berbanding yang pertama kali tu kalau tengok video saya tu. Saya cakap ambil je lah kan. Sebab saya pun tak terfikir yang di Ashdod kita kena bantai teruk kan. Jadi sebab dia orang kata kalau non-violent ikut insyaAllah okey kan. Tapi saya cakap saya redha je lah. Masa kena ambil tu saya pun ada kru yang agak panik sebab dia orang first time kena. Saya dah pernah kena, Hazwan dah pernah kena, Syam pun dah pernah kena. Kami agak relax. Tapi yang lain tu dia orang start macam tinggi-tinggi suara, takut. Sebab atas kapal saya ada 2 media. Kalau kenal, dia ni orang kuat juga JSF lah. Siapa ya? Miss Me dengan seorang lagi ni siapa namanya, tapi orang Spain lah. Spain. Jadi mungkin dia nak juga kapal saya tu sebab dia orang yang kontrol media. Jadi itulah, yang lain agak panik, saya cuba tenangkan diorang, ikut jarahan, jangan jerit-jerit, jangan tinggi suara, biar je diorang naik ambil kan. Jadi itu je lah beza dia. So far Alhamdulillah lah, saya tak ada rasa panik atau cuba untuk provoke diorang. Sebab setengah kapten diorang buat zigzag, speed up. Tapi bila saya tu sebenarnya dah tolak dah, tapi bila diorang naik dia tolak lagi laju, enjin tu rosak. Sebab Temis tu antara kapal layar paling lama lah. Jadi tak boleh terlalu laju. Jadi kita limit 7 knot je lah. Tapi Alhamdulillah lah, walaupun ombak besar-besar, disuruh pergi heading 090, saya ikut je. Senang dia naik. Kalau kita lawan dia, ombak kuat-kuat, nanti dia naik susah lagi, dia bantai kita orang atas kapal kan. Ataupun nanti kita nak pindah kapal susah. Jadi saya ikut je apa arahan diorang. Diorang kata alih supaya ikut ombak tu, senang. Diorang naik kan. Lepas tu baru diorang take over lah. Okay. Nampak bukan senang bukan senang menjadi seorang kapten. Sebab kata Kapten Osman, bukan senang sebab kita kena buat decision kita sama ada merugikan kru kita ataupun menyelamatkan kru kita, sebab dia berkaitan dengan nyawa. Tapi saya nak tanya juga pada Tuan Eddie kan, apa satu perkara yang Tuan Eddie ingat, maksudnya tergambar, tiba-tiba terlintas dalam fikiran sebelum di-intercept? Maksudnya apa benda, tiba-tiba teringat keluarga ke, tiba-tiba ingat aku ni, ataupun waktu tu kita cakap tak apa, aku ingat sahaja tujuan aku, ingat objektif aku. Apa yang sebenarnya waktu tu tergambar ataupun dilintaskan dalam fikiran Tuan Eddie sebelum di-intercept? Sebab masa tu, waktu saya dah nampak tu dan mereka dah menghampiri masa tu, masa tengah kejar kapal Luck dengan Jendaba, saya masa tu fikir okey, ni dah masa kita dah ni, dah sampai dah. Jadi saya fikir masa tu semua kru apa yang kita training, sebab ada tugas masing-masing. Saya ditugaskan untuk kumpul semua telefon dan campak ke laut. Okey. Okey. Ada yang tugasnya buang pisau di laut, ada yang tugaskan untuk bawa ubat. Dr. Rahim masa tu yang daripada Malaysia ditugaskan untuk standby ubat, cuba seluduk ubat di penjara masa tu. Dan setiap orang ada tugas masing-masing lah. Ada partisipan daripada Turki yang aktifkan SOS Garmin, dan saya minta dia surutkan Garmin, portable Garmin ni di tempat yang mereka tak nampak. Tugasnya adalah, ataupun apa yang saya minta tu adalah, selepas ini signal yang dihantar oleh portable Garmin tu akan dapat dibaca oleh tim recovery. Itu maksud dia. Jadi jangan letak sebarang portable Garmin tu. Supaya mereka boleh dapat ping tu, dia akan hantar ping di mana location kapal. Jadi persediaan tu
saya tak ada fikir apa masa tu. Saya kata dah kena tangkap je. Kena tangkap, tak apalah. Memang itulah yang kita nak. Dan kita nak, walaupun kalau dapat lepas, Alhamdulillah. Tak dapat, kita cuba lagi insyaAllah. Dan apa yang saya buat masa tu, yang saya ingat saya lah. Saya cuba habiskan kopi yang diorang buat masa tu. Untuk duty saya. Sedap kopi dia. Kopi biasa je lah, kopi biasa je lah. Kopi yang diorang boil, yang diorang okay. Tapi sebelum Tuan Eddie di Intercept tu sempat, tadi Tuan Eddie cakap memang tak sempat langsung makan Tak sempat. Memang tak sempat langsung makan. Okay, baik. Jadi saya nak sambung juga soalan kepada Tuan Eddie lah. Tadi kita dah cerita lah berkenaan pengalaman ditahan dan sebagainya dalam benda tu, dalam ketika mana di penjara Israel dan penjajahan dan sebagainya. So kita tak nak lebih, bukan kita tak nak lebih dalam, tapi saya pasti ada benda-benda yang tidak mahu lagi diceritakan. Tapi saya nak tanya, adakah sebenarnya misi ini gagal? Soalan ni saya berikan kepada Kapten Osman dan juga Tuan Eddie. Tapi saya buka kepada Tuan Eddie dulu. Adakah sebenarnya misi kita ni gagal, Tuan Eddie? Pada pendapat saya lah ya. Sebab kita kena ikut apa dia punya moto daripada semut sandara pun break the siege. Maksudnya kita nak buka kepungan ni. Mission kita sebenarnya memang betul bawa kapal ni terus masuk ke Gaza. Apa yang akan IDF ni buat pada kita, mereka akan intercept kita dan tangkap kita. Jadi apa yang kita nak buka adalah misi ni sebenarnya berjaya sebab kita dapat buka mata dunia dia tentang kekejaman tentera Israel ni. Apa yang mereka lakukan pada kita dan sebab mungkin benda ni tak diwawakan, tapi saya waktu di dalam penjara kami di brainwash, diberikan satu video yang menunjukkan bahawa inilah orang Hamas. Dia menunjukkan pada kami yang orang Hamas ni membunuh orang dia Palestin sendiri. Dan tu pasal dengan video ni dia membuat publicity di bahagian Europe yang menunjukkan bahawa orang Hamas ni sendiri bunuh orang Palestin. Jadi bila saya melihat video itu dan saya mengerti. Jadi bila kita buat benda mission GSF ni, Sumuk Flotilla ni, jadi dia buka mata dunia atas kekejaman orang Israel. Dan apa yang saya nak cakapkan, bagi saya lah mission ni berjaya. Makanan dan ubat-ubatan tu, itu adalah mission, maksudnya tujuan yang kedua atau ketiga. Tetapi yang first kita nak buka blokade ni sebab Gaza ni dah terkepung, dah tak boleh masuk daripada darat, dari udara apatah lagi. Jadi laut lah yang kita harapkan dapat buka untuk buka sekatan. Okay. Jadi misi tadi yang disebut objective mission tu diberikan tu. Jadi bak kata Tuan Eddie, misi ni memang berjaya. Apa pandangan Kapten Osman pula? Okay, pandangan saya, misi ini berjaya membuka mata dunia. Dan yang paling jelas saya tengok orang di persekitaran saya, keluarga saya, kawan saya yang terdekat, orang-orang kapal selama ni, diorang tak tahu saya pergi. Tapi bila saya kena intercept yang first tu, semua orang mulai ada awareness tentang Palestin. Selama ni mungkin saya tengok kawan-kawan saya atau adik-beradik saya yang tak peduli, diorang dah mulai post pasal Palestin. Dah ada keberanian lah. Sebab sebelum ni pun saya dah bertahun, terutama sejak 7 Oktober 2023, bila saya post apa-apa di media sosial saya, terutamanya Instagram lah. Sebab saya tak ada TikTok, saya ada Facebook, Instagram. Dan saya punya followers ataupun friends di Facebook internationally. Sebab saya belayar, rata-rata ada India, mainland, ada China, ada Indonesian, ada Filipinos. Jadi bila saya post, diorang ada yang tak suka, ada yang unfollow saya, ada yang even orang Malaysia sendiri yang cakap saya ni terpaling Palestin. Sebab saya follow JSF ni daripada yang last year. Tim-tim macam Seoul apa semua pergi kan, Adele dengan Heliza apa semua. Saya memang nak pergi masa tu. Jadi daripada tahun sebelum-sebelum ni banyak saya post. Saya beranikan diri saya. Lepas tu even saya pergi pun saya kata kalau company saya international daripada Singapura, kalau saya kena buang kerja pun saya redha. Saya cakap kan memang saya nak semua orang tahu pasal Palestin ni. Jadi saya tak takut untuk post. Jadi maksud saya ni apabila mata semua orang dibuka dengan satu lagi tambahan berkaitan dengan maritim iaitu UNCLOS, kita tunjukkan yang pihak pelampau ini, IOF ini ataupun kerajaan Zionis ini, dia intercept kita 650 batu. Kalau ikutkan undang-undang 200 batu, tapi di Mediterranean Sea 24 batu. Dia tak boleh intercept kita. Jadi dia ini sebagai lanun.
dia nak tunjukkan di dunia bahawa dia berkuasa di seluruh dunia. Mana-mana dia nak tangkap orang, dia boleh buat. Jadi kita nak buka mata dunia bahawa diorang ni telah melanggar undang-undang. Seharusnya Israel ini dikenakan tindakan undang-undang dunia, ICC dan ICJ. Mungkin hari ini diorang berjaya lepaskan diri, tapi saya yakin suatu hari nanti insya-Allah kalau diorang dah jatuh, time tu apa yang diorang dah buat kesalahan sekarang akan dikenakan tindakan suatu hari nanti. Jadi yang kali kedua intercept pun 250 batu. Maksudnya lebih daripada yang sepatutnya. Diorang tak boleh sepatutnya tangkap kita di perairan Cyprus masa tu. Jadi alhamdulillah lah, saya tak rasa misi ini gagal. Kita berjaya buka lebih banyak mata, sebab bagi saya kalau kita menjerit, kita buat demonstrasi, kita post hari-hari pun pasal Palestin, orang tengok orang kena bom, kena bunuh kan, kanak-kanak kena seksa. Tak cukup. Dengan tindakan yang kita buat ni, alhamdulillah lah baru buka mata. Sebab keberanian kita untuk pergi ke Gaza itu memberi semangat kepada generasi yang akan datang. Ada juga yang saya jumpa kawan-kawan cakap, ataupun jiran saya pun ada juga kata, jasa 310 dia orang nak apply apa semua kan. Jadi saya tengok dalam circle saya sendiri pun, ataupun dalam orang yang saya kenal, dah tahu apa benda sumut. Kalau saya tak pergi, mungkin orang saya pun tak angkat tahu kan, semua tak peduli. Dan masa yang first intercept tu, saya tengok ramailah yang berusaha juga post pasal sumut ni daripada yang sebelum-sebelum ni lah. Jadi bagi saya satu kejayaan yang besar lah, dengan beberapa convention, dan Itali sendiri pun ban orang yang daripada Israel kan untuk datang ke negara dia. Banyak buka mata dunia lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi daripada apa yang kita dapat daripada Kapten Osman dan juga Tuan Eddie tadi, pada saya secara umumnya betul misi ini memang berjaya. Dan kita sebutkan tadi, Kapten Osman dah sebutkan apa impaknya, Tuan Eddie pun dah kongsikan apa impaknya, dan benda inilah yang kita nak ceritakan kepada masyarakat kita. Di mana ketika masyarakat kita cuba untuk mencari penyelesaian dan masih lagi ada harapan untuk pembebasan Palestin, kadang-kadang mereka ni rasa tepu, rasa fatigue, penat. Sebab hari-hari bercakap pasal Palestin, tapi Palestin tak bebas. Hari-hari duk bercakap kan. Hari-hari posting sampai ada cakap, aku dah penat dah pasal Palestin. Sebabnya kalau aku post pun tak dapat bagi makan pada anak bini aku. Aku tak dapat untung apa-apa. Aku tetap kena duduk rumah sewa. Jadi fikiran-fikiran tu mula dah dibentuk ke arah itu. Tapi bila kita bawakan orang-orang yang sanggup mengorbankan harta dia, mengorbankan nyawa dia sendiri sebenarnya yang paling besar untuk bersama-sama dalam misi Global Sumut Flotilla ataupun misi apa sahaja projek dalam pembebasan Palestin ni, dia menunjukkan bahawa kita cekal dan kita tekad untuk buat benda tu semata-mata untuk perjuangan ni. Orang dah boleh nampak benda tu. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Kapten Osman, kepada Tuan Eddie, dan sebab sudi untuk bersama-sama dengan Global Sumut Flotilla, sudi untuk bersama-sama dengan kumpulan kita untuk memastikan bahawa suara tentang pembebasan Palestin ini terus digemakan kepada masyarakat, sama ada Islam ataupun bukan Islam, ataupun orang Melayu ataupun bukan Melayu. Dia tetap kena faham bahawa isu ini adalah isu kemanusiaan bersamalah. Jadi kita nak, mungkin soalan-soalan ni belum hujung lagi, tapi dia dah hujung-hujung sikit-sikit. Kita nak tanya kepada Tuan Eddie dan juga Kapten Osman, apakah momen yang mungkin menjadi momen yang paling diingati, satu momen yang paling diingati ketika belayar sampailah ditahan, sampailah dilepaskan ke Turki dan sampai dilepaskan sampai balik Malaysia. Apakah ada momen yang paling diingati oleh Tuan Eddie dan juga Kapten Osman? Kita pergi pada Tuan Eddie dulu. Silakan. Momen Momen yang terbaik bagi saya lah, selepas kami dipindahkan daripada penjara tu. Yang first lah, momen yang terbaik waktu kami start belayar daripada Itali, bersama dengan grup daripada Barcelona. Sebab masa tu kami dalam satu grup yang besar. Itu yang bagi saya cukup bangga lah, sebab kita bawa satu angkatan kapal layar yang paling banyak lah masa tu. Yang keduanya bila lepas lah, itu momen yang terbaik bagi saya. Selain daripada tu, perjalanan tu banyak juga yang saya ingat. Bila kita berjumpa dengan paus, dengan tu, tapi itu sampingan sajalah. Sebabnya masa tu saya lebih banyak duty dan saya lebih banyak pindah-pindah kapal untuk buat repair kan. Jadi momen tu banyak repair kapal lah masa tu. Nampak. Orang yang committed dan rajin. Momen yang repair kapal, saya tak pasti macam mana Tuan Eddie boleh bertahan duduk dalam bilik enjin kapal tu lah. Sebab kita dengar cerita sebelum ni sempit dan sebagainya, insya-Allah.
Tapi momen yang paling ingat adalah sebab sepanjang pelayaran tu saya rasa mungkin 90% lah. Banyaknya dengan enjin kapal lah. Betul, sebab saya terpaksa bila mereka ada masalah, saya terpaksa pergi dulu. Kalau ada spare part ke ataupun boleh solve on site, buat je tu. Ada tim lain tak daripada Eropah ke Europe ke? Ada kami, tapi sebabnya bila di Memaris ada 4-5 orang daripada technician yang patutnya ikut belayar, mereka tarik diri selepas daripada first interception tu. Sebabnya mereka dah dapat macam ada satu daripada Indonesia, memang kawan baik lah, Muhammad Dizam, dia terpaksa tarik diri sebab dapat tekanan daripada kerajaan dia. Lepas tu ada juga yang daripada negara-negara lain. Jadi bilangan technician yang ada, yang di bawah saya masa tu dah tak ramai. Jadi saya terpaksa take over dan gandakan. Maksudnya kalau kata di bawah saya tu ada 24 kapal, saya terpaksa letak 30 atau 35 biji kapal di bawah saya lah. Dan dinggi tu akan sentiasa bersedia untuk saya jump dan terus pergi. Waktu tu rehat saya tu kadang-kadang kalau saya penat, saya duduk di kapal lain. Saya tidur dulu sejam 2 jam, bila saya dah segar, saya akan pindah kapal lain pula, barulah saya bergerak. Begitu. InsyaAllah. Momen yang kiranya betul-betul kita katakan bahawa momennya memang dengan kapal. Dan apa yang paling menarik, apa yang dikongsi oleh Tuan Eddie sebenarnya menunjukkan bahawa kita kena sentiasa memastikan bahawa apa yang diamanahkan kepada kita terjaga. Dan dengan amanah inilah sebenarnya Allah akan membantu dari sudut bantuan yang Allah akan berikan melalui bantuannya, yang akan memudahkan perjalanan kita. Walaupun perjalanan itu ada cabaran, tapi kita akan sentiasa rasa okey, kita akan sentiasa diberikan ketenangan, kita akan sentiasa diberikan satu rasa di mana aku akan tetap buat benda ni dan aku akan meneruskan buat benda ni walaupun dihentam, dilanyak dan sebagainya. Terima kasih Tuan Eddie. Kita pergi kepada Kapten Osman. Ada tak momen yang terpaling momen lah yang diingat oleh Kapten Osman sepanjang pelayaran berlaku? Okay lah. Ini bukan saya nak banggakan diri saya lah, tapi momen yang saya rasa paling terharu lah. Bukan sebab Thames, tapi masa di Aerospace. Bila saya dapat message daripada Holly ni yang lead Itali, dia cakap, Kapten Osman, you will be the captain for the Aerospace. Masa tu saya dapat message, saya terkejut lah sebab saya tak expect langsung. Sebab bila saya sampai ke sana, memang diorang bagi title saya captain, as a captain. Bila sampai sana pula, lain pula jadinya, dia turun, downgradekan saya jadi first mate pada kapal Mare Jonio. Tapi semua tu dah diatur lah oleh Allah SWT. Mare Jonio tu tak jadi datang. Jadi dia orang hantar 4 orang captain, assess siapa yang boleh bawa Aerospace ni. Saya tak tahu pula Aerospace ni akan bawa jurnalis, bawa Saif, apa semua kan, yang orang besar-besar. Jadi saya cuba nasib aja. Bila diorang amanahkan saya untuk bawa kapal tu, akhirnya diorang pilih saya. Yang lain agak kecewa. Ada yang tak nak turun daripada kapal tu, berebut-rebut 4 orang kapten ni kan, maksudnya termasuk saya lah kan. Tapi saya tak berebut. Saya banyak kali bagi tahu Puan Aida dia selalu mesej saya masa tu. Cap, macam mana ni Cap? Kapal tak tahu lagi. Sebab last day baru saya tahu saya nak Aerospace tu. Baru diorang bagi saya kan. Sebab masa tu masih, saya pun terbawa-bawa beg di sana sini kan, tak tahu pergi mana. Jadi bila saya dapat tu, Alhamdulillah saya cakap kan, saya bawa Saif. Sebab Saif ni saya dah lama follow dia, dah bertahun. Dengan Tiago ni, dua-dua tu pula naik kapal saya. Sebab diorang ni idola saya. Saya bagi tahu dia orang macam, Tiago bukan orang Islam, tapi dia memperjuangkan Palestin. Semangat dia kuat. Mr. Saif ni, saya tengok setiap ucapan dia, setiap post dia kan, itu yang bagi saya motivasi lah untuk ikut. Dan kebetulan masa tu, saya pula dapat bawa diorang. Lepas tu, bila diorang dah atas kapal saya, macam Saif kan, saya ingat diorang seorang yang serius sebab bila ucapan dia macam Haji Zahra lah, kalau tak kenal orang ingat serius kan. Bila atas kapal dia terlalu rapat dengan saya. Dia boleh bergurau, siap ajak shisha apa semualah kan. Tapi kita orang tak post lah. Cumanya saya tengok, ni lain kan. Jadi boleh buat berkawan. Dan masa dia kena tangkap pun saya sangat sedih. Walaupun saya berapa hari je dengan dia, tapi keakraban tu berbeza lah. Dia punya rasa dia, sebab dia orang Palestin kan. Jadi Alhamdulillah lah, itu momen saya yang first tu dapat command Aerospace dan saya dapat bawa Saif tu dengan saya lah. Itu peluang yang sangat susah nak dapat. Orang lain tak dapat tu. Itulah saya rasa momen yang
takkan saya lupa sampai bila-bila untuk JSF 2.0 ini. InsyaAllah, momen yang terbaik tu. Kira betul. bukan senang nak menjadi seorang, bukan maksudnya memang Kapten Osman memang kapten sebagai untuk kapal yang dalam bidang yang lebih besar sebab kan. kalau Tapi, tengok banyak kapten yang sana, dan pengalaman saya belayar, orang Asia ini, terutamanya Malaysia ini, dipandang rendah. betul. Biasanya diorang akan utamakan orang putih ni, kulit putih ni akan naik kapal yang besar, kapal yang mahal macam passenger ship kan, kapal cruise. Biasa dia akan letakkan, dia kata macam kalau putih ni tinggi besar, physically-nya orang dah respect. Tapi tak, walaupun saya nampak muda ataupun ni, tapi bagi saya sebenarnya experience dengan knowledge yang membuatkan orang hormat kita. Bukan sebab kita tinggi, badan besar, kita banyak harta, pakai barang mahal tu, tak. Sebenarnya knowledge itu yang buatkan orang respect kita. Knowledge yang buat orang respect kepada kita. Dengar ni, bukan sebab kulit kita, bukan sebab harta kita, bukan sebab kita well known semacam, tapi kita well known disebabkan mungkin ilmu kita dan bagaimana pengalaman yang kita ada di dalam satu-satu bidang. Tu sangat penting. Ini nasihat juga kita mungkin kepada orang muda ni kan, yang menonton, yang mendengar podcast kita ni. Kita nak bagi tahu orang muda kena rajin belajar dan menjadi orang yang terbaik, the best version di dalam setiap bidang yang kalian nak jadi. Sebab bila kita jadi orang yang pakar, orang yang the best version dalam bidang masing-masing, insya-Allah pada masa-masa akan datang kita menjadi orang yang akan dirujuk pula oleh orang-orang ni, yang mana orang bukan Islam, orang yang mencari kita untuk mendapatkan ilmu, dan kita dapat menebarkan ilmu ni dengan lebih baik, insya-Allah. Dan syarat pertama untuk pembebasan Palestin adalah ilmu pengetahuan. Ini adalah syarat yang paling penting yang selalu kita kongsikan di dalam mana-mana video kita di CGM dan juga podcast kita. Baik. Untuk Kapten Osman dan juga Tuan Eddie, kita dah sampai kepada penghujung lah borak-borak perkongsian kita dalam podcast pada hari ini. Dan untuk pendengar-pendengar kita yang berada di Spotify dan penonton kita yang berada di YouTube Laman Diskusi, ini adalah podcast yang bukan akhir ya, bersama dengan Delegasi 2.0. Tetapi sebelum kita habis, kita buat rumusan kepada perkongsian kita pada hari ini, kita nak berikan ruang lah kepada Kapten Osman, kepada Tuan Eddie, mungkin untuk berikan sepatah dua kata ataupun apa harapan, mungkin kata-kata nasihat kepada penonton kita, orang muda yang ada dekat luar, mungkin orang yang berada dalam bidang maritim juga kan, ataupun dalam mana-mana bidang profesional, untuk bercakap tentang soal Palestin. Silakan, kita berikan ruang kepada Kapten Osman dan juga Tuan Eddie. Kapten Osman, silakan. Okay, saya cuma berharap kepada semua yang di luar sana terus berdoa dan terus suarakan post tentang Palestin. Sebabnya diorang sekarang terus lapar, makanan disekat, semuanya disekat lah, bantuan disekat. Kadang-kadang hampir hari-hari dibom dan ditembak, diseksa di sana tanpa henti. Jadi kepada rakyat Malaysia, sampai sekarang pun saya kalau nampak ada post Palestin ke apa, saya tak buka komen. Sebab saya tak nak benda-benda negatif ini mengganggu mental saya lah. Jadi kalau kita tak mampu membantu, jangan menghina atau menabur fitnah. Itu je lah yang saya harapkan. Ketepikan pahaman politik, ada yang kaitkan benda ni dengan politik. Bagi saya, sepanjang JSF 2.0 ni tak ada kaitan dengan politik, sebab saya bukan orang politik. Saya pergi niat kerana Allah Ta'ala, memang nak bantu orang Palestin sana. Jangan kata kami wayang ataupun kami buat benda yang sia-sia. Diulang-ulang dengan komen dan post yang memberi naratif yang salah, mengatakan kami gagal. Sebenarnya gagal itu tak ada dalam kamus hidup saya. Kalau macam kita fail SPM, takkan kita tak nak ulang, tak ambil paper kan, kalau ambil even masuk U ke apa kan, diploma ke. Kalau kita gagal ambil lesen motor, takkan kita nak diam diri. Jadi kita akan ulang balik, ambil lagi sampai kita berjaya dapat lesen motor. Seperti mana misi kami ini, kami akan teruskan. Kami tak ada rasa gagal. Kami akan terus cuba sehingga Palestin merdeka. Itu yang prinsip hidup kami sebagai sumudi ni. Tiada erti gagal. Menarik apa yang telah kongsi oleh Kapten Osman tadi. Jadi macam mana Tuan Eddie pula? Bagi saya lah ya, saya memandang sumut ni. Sumut ni adalah, maksud dia tabah, teguh dan sabar dalam menghadapi segala ujian. Jadi sebelum saya join sumut ni, saya selalu onseng dengan susah hati dalam apa yang saja saya lakukan. Agak tak tenang. Saya cukup sayang barang-barang saya kalau saya menjaga barang-barang tool saya lah. Sebab saya masa tu fikir nak bawa ke tak. Sebab harga mahal. Jadi tapi selepas sumut ni,
saya reda. Maksudnya saya lebih tenang dengan apa yang berlaku, dengan segala siksaan apa pun semua ni. Selepas sumut ni saya lebih tenang, lebih sabar dan lebih orang kata comfortable. Lebih tu. Walaupun saya kehilangan barang lebih daripada 6-7 ribu masa tu. Sebab tool saya tu saya dah segregate masa tu dengan technician yang lain. Supaya mereka boleh menggunakan tu untuk repair kapal-kapal. Masa di Eros One pun ada tool saya di sana masa tu dan kapal tu dah first kena intercept masa tu. Apa yang saya nak cakap pada penonton adalah kita kena terus juga menyokong perjuangan dan mission untuk Palestin, dan semoga apa yang kita lakukan ni diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek saja sebab pendek apa? Tadi pendek saja. Alhamdulillah, walaupun pendek tetapi ada impaknya, insya-Allah berisi. Insya-Allah, untuk diingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, teruskan bercakap tentang soal Palestin, kerana kalau hari ini kita meninggalkan walaupun 1 detik untuk bercakap tentang soal Palestin, maka naratif penjajah dan Zionis akan mengisi ruang-ruang yang ada di media sosial kita pada hari ini, mengisi ruang hidup kita untuk membawa gambaran bahawa mereka yang berhak untuk mendapatkan tanah Palestin, sedangkan mereka tidak berhak. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan tanah Palestin. Dan terima kasih juga kepada penonton kita di YouTube Laman Diskusi serta pendengar kita di Spotify yang sentiasa mendengarkan podcast dan juga video-video yang kita terbitkan, konten-konten yang kita terbitkan untuk isu Palestin. InsyaAllah kita akan adakan lagi perkongsian bersama dengan 2 individu yang saya hormati yang hadir pada hari ini bersama dengan kita, dan saya harap kita dapat banyak belajar lagi dengan mereka. InsyaAllah mungkin ada tulis buku lepas ni. Kan tahu tulis buat e-book dan sebagaimana tahu, nak curahkan segala pengalaman ataupun perkongsian yang tak pernah dikongsikan di mana-mana. Mungkin ada satu sisi yang kita rasa kita tak nak kongsi kat mana-mana sebab kita rasa benda tu elok disimpan untuk diri kita. Tapi untuk inspirasi kepada masyarakat awam mungkin nak dikongsikan lah selepas insya-Allah. Kita doakan moga yang terbaik untuk Kapten Osman dan juga Tuan Eddie. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan insya-Allah, dan kepada semua penonton kita, teruskan bercakap tentang soal Palestin. Mehanaha ad-khayam, Palestin tihye khofshid. Insya-Allah. Teruskan ikuti Persatuan Cinta Gaza Malaysia.